Kuala Lumpur minggu ini menjadi tumpuan dunia apabila Defence Service Asia DSA 2026 berlangsung di MITEC Kuala Lumpur. NAPSEC dan DSA 2026 menghimpunkan 1,400 syarikat dari 60 negara serta ribuan delegasi, pengunjung perdagangan dan media antarabangsa bagi memperkukuh kerjasama global dalam pertahanan dan keselamatan. Untuk for DSA and NATSEC ni, this is my second time datang. So saya datang as Siaratech as a visitor and looking for a lot of my supplier for my company lah. I am role as a AI specialist that specify for AI. Industri pertahanan kini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dengan inovasi baharu dalam keselamatan siber, drone dan sistem pertahanan moden yang semakin mendapat perhatian dunia. There's a lot of countries, 60 countries, right? More than 60 countries, and as we can see, the technology development especially in this in defense industry is very, very, a very great leap in such a short gap of time. Correct. And quite surprisingly and also amazingly so. Ketua Pegawai Eksekutif Gamuda DNEX Cabang Baharu Gamuda turut turun padang ke acara ini bagi meneroka peluang strategik dalam industri pertahanan dan teknologi perisian. What we want the most is visibility. Sebab Gamuda ni traditionally memang besar dalam bidang construction dengan property. So dalam bidang defense ataupun software teknologi ni baru tahun lepas. So what we want is visibility. So bila kat sini dengan attendees yang datang daripada macam-macam negara, so they know Gamuda is in technology and defense sector. So that is what we're trying to get. Penganjuran DSA 2026 sekali lagi membuktikan Malaysia bukan sekadar tuan rumah tetapi pemain penting dalam lanskap keselamatan serantau dan antarabangsa. Saya Aina Nabila Mazlan untuk Nadi Bangkit.